Kita dah keluar 2 kali nasihat perjalanan supaya tidak ke sana jika tidak ada apa-apa yang penting. Tapi Malaysia ni rakyat dia dogi-dogi. Ada juga yang pergi. Rakyat Malaysia di Iran keseluruhannya tak ramai, betul. Ya. Ada 13 orang, termasuk 2-3 orang pelajar. 13 orang semuanya. Dan mereka ini telah pun kita bagi nasihat. 2-3 kali bagi nasihat. Supaya jugalah semasa mula-mula Amerika mengebom loji-loji nuklear pada tahun lepas. Kita bagi mereka nasihat, kita bawa balik. Ada mereka yang tak nak balik. Jadi yang 13 ini sekarang ini pun masih lagi berada di Iran, Datuk Ketua, dan kita telah pun minta mereka menandatangani surat indemnity bahawa mereka tidak boleh menyalahkan kerajaan lah. Kerana kita nak bawa balik tapi mereka tak mau balik di atas kerelaan mereka sendiri. Dan dalam masa yang sama, Datuk Ketua, saya nak minta supaya orang rakyat Malaysia janganlah pergi sana. Kita dah keluar 2 kali nasihat perjalanan supaya tidak ke sana jika tidak ada apa-apa yang penting. Tapi Malaysia ni rakyat dia dogi-dogi. Ada juga yang pergi. Baru-baru ni pergi. Dia patut pergi seminggu tapi dia potong 2 hari saja. Janganlah pergi ke sana kerana dalam keadaan sekarang ni apa jua kemungkinan akan berlaku. Dan jika apa-apa berlaku dia menyusahkan kita. Seperti pada masa yang pertama tahun lepas Amerika mengebom loji nuklear, kita terpaksa membuat evakuasi. Itu kita buat evacuation plan. Mereka terpaksa melalui jalan darat selebih 1,200 km. Betul-betul. Daripada Tehran pergi ke Ashgabat, ibu negara Turkmenistan.